Korang couple ke? Guys, sekarang ni aku ada dekat Puteri Iskandar dan aku tertarik dengan satu kedai ni sebab dia punya eksterior dia, luar kedai dia lawa gila. So aku daripada tepi jalan tu tadi, berhenti kejap. Nak pergi masuk jap. Biasanya orang nak pergi kafe estetik, apa-apa yang estetik. So sekarang aku nak pergi kedai perabot estetik. Jom masuk dalam. Ui, daripada luar pun dah nampak dia punya keestetikan dia tu. Hello. So, diorang ni baru buka. Jadi, diorang tengah ada soft opening promo. Katanya semua perabot kat dalam ni tengah ada 10% diskaun. Ini bukan produk Shopee. Oh, kerusi kerja, kerusi office pun dia ada jual. Dia kata semua benda dekat dalam kedai ni dia jual kecuali lampu. Lawa weh kedai dia. Dia ada 2 tingkat. So, jom kita masuk tingkat atas. Jujur cakap, daripada luar tadi aku ingatkan kedai ni spa. Rupa-rupanya dia memang kedai perabot. Memang betul ni kedai perabot. Dan korang tengok kat belakang tu. Perabot dia memang lawa-lawa dan kedai dia memang lawa gila. Vibe dia. Wih, ini kerusi viral bang. Abang buat apa kat sini? Oh, selesa. Langsir pun dia jual juga. Ini yang kena guna tangan punya. Itu yang auto punya. Tu langsir. Lepas tu yang best dia bila kau datang sini kan, dia macam banyak tempat-tempat misteri. Macam kau, daripada situ kau tembus, lepas tu kau jalan kat sini, tiba-tiba tada! Ada tempat tilam dan katil. Lepas tu masuk sebelah sini, ada almari pula. So, bahagian wardrobe ni, dia adalah semi-custom. Jadi korang boleh nak custom, korang boleh datang sini lah. Untuk tilam pula, dia orang tengah ada promosi. Kau beli 1 tilam king, kau akan dapat 2 tilam queen. Dan lagi 12 free gift. Okay, untuk try ngam ke tak ngam, kita baring. Lama baring tak nak bangun kalau macam ni. Okay, lagi 1 tilam, next tilam. Ya Allah, yang punya katil pun lawa-lawa tau tak? Lama, ya Allah best. Kalau macam ni, aku memang tak pergi kerja cerita dia. Tapi ride tetap pergi. Sukalah benda ni. Tak. Okay, aku tunjuk laluan dia, kau tengok ni. Sini, ni laluan. Tada! Sampai kat tempat katil tadi. And apa lagi satu yang menarik perhatian Pink adalah ini. Dia punya ni, wireless charger. Alah, ni biasa je Pink. Kau jangan jakul sangat. Sekali lah. Kau ada. So, aku dah habis tour dah. Dia ada 2 tingkat. Dia ambil 2 lot. Kiri kanan, atas bawah. So, jadi 4 lah kan. Ning, you tak nak masuk dalam kamera ke? Tak nak? Ini comel-comel tak nak masuk dalam kamera. Ayo! Kalau suruh pilih 1 perabot, korang nak apa? Dia ada automatic, dia boleh jadi sofa bed. Oh, okay. Kita jawabkan. Okay, dah terjawab. You nak yang mana? Okey lah, bagus lah. You memang orang yang kuat kerja. So, bagi je dia kursi kerja. Yang gerak tu? Sama? Korang semua nak yang benda sama? Oh, nak yang ini? Dia nak yang ini? Wow. Automatic ah? Tak habis lagi.